Okey, jom kita terus mula. Pernah tak anda tengah sangkut dalam jam, lepas tu terfikir, kenapa lebuh raya ni dibina kat sini? Atau kenapa stesen LRT tu ada kat situ? Anda berada di tempat yang betul. Hari ini, dalam sesi ulasan kita, kita akan bongkar rahsia di sebalik infrastruktur pengangkutan negara kita. Kita bukan nak baca buku teks ya, kita nak tengok betul-betul macam mana bentuk muka bumi, ekonomi dan inovasi teknologi bertembung untuk pastikan kita semua terus bergerak. Sebenarnya kan, pernah tak anda terfikir macam mana bentuk muka bumi ni mencorakkan perjalanan harian kita? Kita selalu rasa jalan raya atau landasan kereta api tu macam memang wujud je kat situ. Tapi realitinya, landscape fizikal negara kita yang berbukit bukau, kawasan paya dan hutan tebal ni adalah halangan utama. Ia ibarat antagonis semula jadi yang cuba menghalang pergerakan kita. Jadi wujud satu pergelutan berterusan antara alam semula jadi dan keinginan manusia untuk terus berhubung. Untuk panduan kita hari ini adalah 5 fokus utama kita. Kita akan sentuh jaringan pengangkutan Malaysia, tengok cabaran bentuk muka bumi, peranan kerajaan dan ekonomi, kuasa teknologi pengangkutan dan akhirnya mengapa pengangkutan penting. Ringkas dan padat. Bahagian pertama, jaringan pengangkutan Malaysia. Sebelum kita sembang tentang cabaran, kita kena kenal dulu apa aset yang kita ada. Darat, udara dan air. Cuba tengok perbezaan ketara ni. Memang gempak bila difikirkan. Di satu sisi, kita ada bot-bot ekspres yang sangat-sangat kritikal, terutamanya untuk kawasan pedalaman yang cuma boleh diakses melalui sungai-sungai besar. Di sisi satu lagi, pesawat kargo gergasi macam Mas Kargo tu terbang bawa muatan berat merentas ruang udara untuk kelajuan maksimum. Kedua-duanya melambangkan betapa luasnya rangkaian pengangkutan kita. Satu menelisuri alam, satu lagi meredah awan. Tapi, macam mana pula dengan kawasan darat, terutamanya kat bandar yang padat dengan manusia? Jurutera kita terpaksa berfikir di luar kotak atau lebih tepat, berfikir ke atas. Sistem monorail ni dibina tinggi merentas hutan konkrit melepasi jalan raya yang sibuk kat bawah tu. Ini membuktikan kemampuan kita menguruskan ruang bandar yang terhad supaya ribuan warga kota boleh berulang-alik setiap hari tanpa masalah. Masuk bahagian 2, cabaran bentuk muka bumi. Kat sinilah cabaran sebenar bermula. Jurutera tak boleh sekadar ambil pembaris, lukis garisan lurus kat peta dan terus bina jalan. Tak semudah tu. Pertembungan pertama, tanah tinggi lawan tanah pamah. Nak buat jalan merentasi gunung ganang ni kos dia, memang bang melambung. Kena potong lereng bukit, tebuk terowong, belum kira risiko tanah runtuh lagi. Sebaliknya, tanah pamah yang rata ni adalah kawasan emas atau lubuk untuk pengangkutan. Bentuk mukanya yang landai jadikan kawasan ni sangat sesuai dan menjimatkan untuk kita bina lebuh raya panjang dan lapangan terbang. Seterusnya, pertembungan kawasan berair, lembangan sungai lawan pinggir laut. Kawasan berpaya ni sebenarnya mimpi ngeri untuk pembinaan. Kos dia sangat tinggi sebab tanah tu kena ditambak dan distabilkan, lepas tu kena bina jambatan panjang. Tapi pinggir laut dengan teluk yang terlindung dan perairan dalam, itu adalah lokasi paling sempurna untuk pelabuhan utama. Sebab itulah geografi semula jadi ini memaksa jaringan jalan raya utama di Sabah dan Sarawak lebih bertumpu kat kawasan pinggir pantai berbanding kawasan pedalaman yang bergunung ganang. Okey, bahagian 3, peranan kerajaan dan ekonomi. Walaupun bentuk muka bumi bagi tentangan yang hebat, manusia tak akan berdiam diri. Dasar kerajaan dan desakan ekonomilah yang memaksa infrastruktur ini menembusi halangan geografi. Jam berbilang lorong macam ni, mesti kita semua pernah mengeluh kan bila sangkut kat sini? Tapi, percaya atau tidak, jaringan jalan raya yang padat dan sibuk ni sebenarnya petanda yang sangat positif untuk ekonomi. Kepadatan macam ni hanya berlaku di kawasan yang ekonominya sangat rancak dengan perniagaan dan perindustrian, macam di Lembah Kelang, Georgetown dan Ipoh. Di mana ada duit dan peluang, di situlah jalan raya perlu dibesarkan. Jadi, apa sebenarnya faktor yang tentukan kat mana jalan nak dibina? Pertama, semestinya dasar kerajaan yang nakkan sistem efisien, contohnya di KL. Kedua, memburu sumber mineral. Jaringan besar di Kertih dan Bintulu tu wujud semata-mata untuk memudahkan pemprosesan dan pemasaran petroleum kita. Selain tu, jalan juga wajib masuk ke kawasan pertanian supaya hasil ladang dapat dihantar ke pasar cepat-cepat sebelum rosak. Bila ekonomi makin laju, kita perlukan penyelesaian yang lebih pantas. Bahagian 4, kuasa teknologi pengangkutan. Macam mana kita nak bergerak dengan lebih berkesan?
Jawapannya mudah, teknologi moden. Bila alam semula jadi kata susah, teknologi kata boleh. Daripada sistem navigasi yang canggih, pengurusan trafik pintar, sampailah ke kereta api berkelajuan tinggi, inovasi kita sentiasa merapatkan jurang yang dicipta oleh topografi kita yang mencabar ni. Dan yang paling penting, teknologi bukan saja mempercepatkan kerja dan tingkatkan keselamatan, tapi ia juga bawa kita ke arah amalan pengangkutan lestari. Ini sangat penting ya. Dengan wujudnya kempen kongsi kereta atau carpooling dan peningkatan penggunaan kenderaan elektrik atau EV, teknologi benarkan kita bergerak laju sambil kurangkan pencemaran secara mendadak. Kita jimat kos, kita jaga alam, tapi ekonomi tetap berjalan. Menang-menang! Akhir sekali, bahagian 5, mengapa pengangkutan penting. Kita dah tengok semua cabaran dan teknologi tadi, tapi dari sudut makro, apa kesan pelaburan berbilion ringgit ni kepada negara? Selain mudahkan hidup harian kita, satu lagi urat nadi utama yang bergantung penuh pada pengangkutan ialah sektor pelancongan. Bayangkan, pelancong luar negara datang, rangkaian udara bawa mereka ke sini, sistem rel dan darat bawa mereka ke bandar, dan feri bawa mereka lepak kat pulau-pulau kita yang cantik. Keselesaan pelancong-pelancong ni amat bergantung kepada sejauh mana lancarnya integrasi sistem pengangkutan darat, udara dan air kita. Kalau sistem kita efisien, pelancongan kita akan meletup. Jadi, sebelum kita tamatkan sesi ulasan kita, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Lepas kita tengok betapa susahnya nak tebuk gunung dan tambak paya tadi, adakah inovasi teknologi pengangkutan kita hari ini cukup pantas untuk berdepan dengan cabaran kelestarian masa hadapan? Bolehkah kita teruskan pembangunan pengangkutan canggih tanpa memusnahkan bumi kita? Fikir-fikirkanlah esok bila anda tengah drive atau naik LRT. Terima kasih sebab sudi selami topik ni bersama saya. Teruskan rasa ingin tahu anda dan jumpa lagi.